hidup jadi hampa. Kawan-kawan mari kita berjaga, diri amanah itu utama. Aik, mana lagi satu? Tak pernah macam ni. Kawan-kawan, dengar ni. Ada apa? Aku baru bilang letter tadi. Tak cukup satu lah. Peliknya. Semalam aku bertugas. Cukup je semua 21 buah. Oi, kau fikir apa tu? Aku tengah kira 1, 2, 3 lekuk. 21 kurang 1 berapa kawan-kawan? Adam, 21 hilang 1 tinggal 20 Adam. Awak ni. Oh, dah lepas tu satu lagi hilang ke mana? Laptop tu bukan ada kaki pun. Firas, kau buat apa tu? Kau diam. Ini lah kerja kau. Kau diam. Kazim, tolonglah. Laptop ni jatuh tadi. Aku takut rosak. Jangan bagi tahu cikgu Kazim. Tolonglah. Kau dah buat salah, Firas. Sebagai pengawal bertugas, aku kena beritahu kat cikgu. Okey. Aku bagi kau gula-gula. Kau suka gula-gula kan? Kau tak ada duit nak beli kan? Ambil ni. Okey, Firas. Sebab aku suka gula-gula ni, aku ambil, aku tutup mulut. Gula-gula hadiah kecil itu pun bahaya kalau dah mula. Aku mesti selamatkan dunia. Assalamualaikum. Salam. Firas lagi. Nanti. Kawan, lewat lagi nampaknya. Aku nak tulis nama ni. Biasalah. Relax lah. Jumpa kat kantin nanti. Aku belanja kau. Kau suka nasi ayam kan? Kita mesti lawan rasuah. Tidak boleh dibiarkan berluasa. Jom pergi kantin. Aku lapar ni. Kau ni asyik lapar je. Tunggu. Kamu dah tak nampak? Salah atau tak salah? Izzat, kamu tu pengawas. Kenapa kamu terima dia nak belanja kamu? Rasuah, mau rasakan? Masuk! Tengok tuan. Sana, sila duduk. Ada bawa dokumen? Ada tuan. Okey, tapi ada benda yang saya perlukan dari awak. Benda ni ke tuan? Bukan. Atau benda ni? Bukan. Ada tuan. Di belakang sekali. Tugas aku sudah selesai. Kamu Mira anti rasuah. Hentikan rasuah. Selamatkan negara. Mulakan dari diri kita.